Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Kepada anda yang belum follow, jangan lupa untuk follow. Baru-baru ni viral satu video di mana seorang wanita warga asing iaitu daripada Indonesia yang juga berkahwin dengan warga negara Malaysia menangis di dalam kereta kerana tidak dapat membeli petrol pada harga subsidi. Okey? So, saya nak beri pendapat saya secara peribadi ya. Tidak ada kaitan dengan mana-mana. Secara peribadi sebab saya pun kahwin dengan foreigner. Jadi, saya nak bagi pendapat sikit lah. Okey, untuk video yang viral tu saya rasa semua orang dah tengok dan adalah kecaman-kecaman. Paling banyak orang kecam dia lah ya. Okey, kita kena tahu apabila kita berkahwin dengan warga negara asing apabila kita berkahwin dengan warga negara asing ataupun warga negara asing berkahwin dengan warga negara Malaysia, kita kena tahu apa itu hak, apa itu kemudahan dan apa itu keistimewaan. Okey, apa itu hak? Okey, hak tu adalah benda yang itu adalah hak kamu. Okey, itu adalah hak kamu. Contoh, kamu nak berkahwin, itu adalah hak kamu untuk berkahwin dengan sesiapa pun. Contoh, orang Malaysia nak berkahwin dengan warga asing nak berkahwin dengan orang Malaysia, itu adalah hak kamu. Okey, dengan syarat ikut undang-undang yang ada. Okey, faham Itu adalah hak. Okey, itu adalah hak di mana itu memang hak kamu. Okey, nombor 2, apa itu kemudahan? Okey, kemudahan adalah satu benda yang diberikan supaya kita senang ataupun kemudahan yang diberikan kepada kita. Contoh dalam video tu, apa kemudahan yang diberikan kepada pasangan warga asing ni? Contoh, kita kahwin dengan warga asing, apa kemudahan yang mereka dapat? Kemudahan yang mereka dapat adalah mereka dah boleh mohon pas lawatan jangka panjang isteri atau suami kepada warga negara ataupun spouse visa. Itu adalah kemudahan yang diberikan. Okey, tak semestinya kamu dapat. Okey, itu adalah kemudahan. Sebab itu bukan hak. Itu adalah kemudahan untuk kamu supaya dapat tinggal bersama pasangan di negara ini. Begitu juga kalau orang Malaysia ni berkahwin warga asing nak pergi negara tu, mereka pun akan diberikan kemudahan mengikut negara itu sendirilah. Itu adalah kemudahan Tahu beza hak dengan kemudahan Okey, apa itu keistimewaan? Keistimewaan tu adalah ada macam sesuatu perkara yang keistimewaan tu hanya kepada mereka saja. Contoh dalam video tu, keistimewaan apa? Keistimewaan adalah harga petrol subsidi untuk warga negara Malaysia yang mempunyai IC lah dan mempunyai lesen. Okey? Dan diberikan 200 liter yang terkini lah. Okey, jadi itu adalah keistimewaan yang kami dapat sebagai warga negara Malaysia. Itu adalah keistimewaan yang kami dapat. Bukan semua warga negara Malaysia dapat. Tapi ada certain yang dapat, ada yang tak dapat. Ada yang dapat pun macam kami, keistimewaan tu diberi 200 liter saja. Bukannya diberi unlimited, tak ada. Keistimewaan diberi kepada warga negara Malaysia tetapi 200 liter. Itu adalah keistimewaan yang diberikan untuk warga negara Malaysia. Okey. Jadi, kepada warga asing yang nak berkahwin dengan Malaysia ataupun orang Malaysia nak berkahwin dengan warga asing ni, kita kena fikir kita kalau berkahwin dengan orang luar negara ni ataupun antara beza negara ni, kita akan kehilangan beberapa manfaat. Okey? Sebab saya sebelum kahwin pun saya fikir dulu benda tu. Kalau aku kahwin warga asing, apa kemudahan yang saya akan dapat? Apa kemudahan yang isteri saya akan dapat? Apa kelebihan yang saya dapat? Apa kelebihan isteri saya dapat? Apa hak yang saya dapat? Apa hak yang isteri saya dapat? Apa keistimewaan yang saya dapat? Apa keistimewaan yang isteri saya dapat? Saya dah fikir benda-benda tu, baru saya buat keputusan. Okey? So, kita hormat undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Okey?